Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulakan pertemuan kita malam ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertamanya dan selamanya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan anugerah kurnia rahmat kasih sayangnya kepada kita. Tidak lupa selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada dalam bulan yang mulia, bulan Syawal, dan kita berada di tempat yang mulia, di rumah Allah, di masjid Tebuk Mufrad Sungai Tawa Sabak Bernam, di antara masjid yang tertua di negeri Selangor yang lebih 100 tahun tegak berdiri. Jadi kelangsungan kita berada di rumah Allah ini, di masjid Tebuk Mufrad ini, mudah-mudahan pengasas-pengasas masjid ini, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, mereka yang merintisnya, mudah-mudahan kepada yang meninggal dunia kita doakan roh mereka sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Yang masih hidup dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ditetapkan imannya. Kita akan menyusul bersama dengan mereka yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan imam, para imam, pengerusi, ahli jawatan kuasa, tidak lupa mantan pengerusi atau menazir masjid Pak Kiai Haji Supni yang turut serta hadir malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir malam ini dalam keadaan setengah tempat. Selepas Ramadan ini pengajian agak sepi, solat subuh berjamaahnya agak sepi, jamaah maghrib isya'nya juga agak sepi. Namun kita syukur kepada Allah, Allah Ta'ala memberikan kekuatan. Apa yang kita dapat menyambung tarbiyah Ramadan tersebut. Terima kasih ya Allah kepada sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang hilang terus entah ke mana. Kita doakan kepada mereka boleh datang bersama kita seperti bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak ada kekuatan. Kamulah ya Allah yang memberi hidayah. Kita hanya menyampaikan dan mendoakan saja. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya mengambil satu peringatan ayat Allah dalam surah Al-Baqarah
yang dibaca bulan Ramadan yang lepas. Kita baca di penghujung ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Ujung ayat surah yang panjang tersebut berbunyi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Baqarah 185 bermaksud walitukmilul iddata, Allah Ta'ala kata sempurnakanlah hari puasa kamu. Walitukabbirullah, telah selesai kamu berpuasa, besarkanlah Allah, bertakbirlah kamu kepada Allah. Semangat takbir mesti menjiwai di dalam setiap kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian Allah menyambung lagi, ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Yang kamu boleh puasa, yang kamu boleh bertakbir, yang kamu boleh melakukan amal soleh, ala ma hadakum, akulah yang memberi hidayah kepada kamu. Mudah-mudahan dengan hidayah tersebut la'allakum tashkurun, kamu menjadi sebahagian hamba yang sentiasa bersyukur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi alhamdulillah kita dapat meneruskan istiqamah tarbiyah Ramadan. Kalimah walitukmilul iddata, sempurnakanlah hari-hari puasa kamu. Ulama mentafsirkan selain daripada itu, sempurnakanlah semangat Ramadan tersebut. Walaupun Ramadan telah selesai, walaupun puasa telah selesai, namun semangat amal soleh di bulan Ramadan itu harus diteruskan. Perut tetap berpuasa daripada memakan benda-benda yang haram. Kaki tetap berpuasa daripada menuju ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mata telinga juga berpuasa. Oleh itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai satu peringatan, mudahan dia menjadi satu motivasi kepada kita. Apabila disebut puasa oleh satu ulama, Ibn Rajab Al-Hambali, dia memberikan garis panduan. Ada beberapa ciri puasa seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab. Siapa dia Ibn Rajab ini? Nama sebenarnya Abdul Rahman bin Ahmad bin Rajab Al-Baghdadi. Maulud dilahirkan 736 Hijrah. Dah hampir 1000 tahun bermazhab Al-Imam Hambali. Dia menyatakan ada 3 ciri tanda puasa seorang itu kabul, diterima di sisi Allah. Sebelum kita baca, mudahan kita termasuk tergolong daripada 3 ciri tersebut. Pertama, ciri ibadah puasa kita itu kabul, diterima di sisi Allah. Pertama, Allah permudahkan melakukan puasa sunat setelah Ramadan, dalam kurungan, dalam braket, puasa 6. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Ibn Rajab Hambali menyatakan dalam kitabnya, inna mu'awadatus siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabulin Shawm Ramadan, fa inna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Itu bukan Quran, bukan hadis, kata-kata daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang mengulang puasa selepas puasa Ramadan, iaitu puasa sunat,
Alamatun, orang yang melakukan selesaikan puasa sunat 6 ni, alamatun, menjadi satu tanda, menjadi satu alamat ala qabulin, atas diterimanya saumu Ramadan, diterimanya Allah puasa Ramadannya. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, idza taqabbala, apabila Allah menerima amalan seorang hamba, waffaqahu li amalin salihin ba'dahu, Allah Ta'ala permudah, Allah Ta'ala muwafiq, Allah Ta'ala beri petunjuk untuk dia melakukan amal soleh selepasnya. Dia lakukan satu amal soleh, puasa Ramadan, Allah Ta'ala terima puasa tersebut, maka Allah Ta'ala permudahkan baginya untuk menyambung melakukan amal soleh yang lain. Maka tuan-tuan, tahniah kepada yang dah selesai puasa 6. Yang belum, ada masa lagi. Yang sedang, selesaikan. Antara rahmat kasih sayang Allah tidak diberi kepada umat terdahulu, antaranya puasa 6 yang ganjarannya seperti puasa setahun. Tidak diberi kepada umat terdahulu, hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, rebutlah ruang dan peluang ini, dan dia menjadi educator, menjadi satu tanda penerimaan Allah untuk dia diterima akan puasanya. Dia tidak akan rasa seronok selagi puasa 6 belum selesai. Tanda yang kedua, Allah permudah baginya menjauhi perbuatan tercela. Tanda kedua, puasanya diterima Allah, dia menjadi orang, Allah Ta'ala permudah baginya menjauhi perbuatan tercela. 3 perbuatan tercela yang wajib dipelihara lepas Ramadan ni. Banyak lagi yang lain, tapi asasnya pertama, Ibn Rajab Al-Hambali kata, al-kizbu, jangan tipu, cakap yang bohong. Adapun sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 sifat tersebut, sifat yang pertama pada diri Rasulullah, as-sidqu, benar. Lawan kepada benar, al-kizbu, dusta. Maka lepas Ramadan ini, kalau sebelum dalam bulan Ramadan dia tidak dusta kerana nak menjaga akan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia tetap menjauhinya. Lepas Ramadan pun dia tetap bercakap benar, dia tidak dusta. Na'udzubillahi min zalik. Buka mata je cakap dusta, bohong. Celik mata cakap bohong. Na'udzubillah, kita minta jauh. Yang kedua, tercela dipeliharanya al-ghibatu, ngumpat. Ustaz, lepas Ramadan boleh ngumpatlah sikit-sikit saya? Tak. Sikit ke banyak ke, lepas Ramadan ni sudah jaga pelihara. Yang ketiganya, al-fitnatu, buat fitnah. Fitnah zaman moden ni bukannya mulut aja, ujung jari ni lah. Kita terima satu info, kita rasa seronok, ini benda yang gerah, kita pun hantar merata dekat grup-grup WhatsApp tanpa ada tabayyun benar ataupun tidak, tanpa ada diselidik, tanpa ada bertanya dan sebagainya, kita hantar. Tiba-tiba perkara tersebut bukannya perkara yang benar, maka jadilah ia satu fitnah yang menyebabkan dosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hati-hati. Kemudian tanda yang ketiga, mendapat kehidupan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min, falanahliyannahu hayatan thayyibatan." An-Nahl ayat 97. Siapa-siapa yang melakukan amal soleh min zakari wa unsa, sama ada lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah, falanahliyannahu hayatan thayyibatan, Allah Ta'ala permudahkan baginya kehidupan yang baik.
Seorang ibadah yang diterima, puasa yang diterima oleh Allah akan merasa ketenangan di dalam hidupnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada hidayah Allah, mari kita jaga hidayah Allah. Kita boleh hadir rumah Allah ni, ini hidayah Allah, petunjuk Allah, rahmat kasih sayang Allah. Kita bukan siapa-siapa, kita yang lemah. Bila kita boleh hadir, ya alhamdulillah, berkat rahmat kasih sayangnya Allah. Terima kasih ya Allah. Bukannya kehebatan kita, kita kembalikanlah kepada Allah. Kalau kita rasa aku takut datang riak dan sebagainya, maka jagalah hidayah ini perkara yang mahal. Sebab apa? Anak Nabi Allah Nuh alaihissalam, Kan'an, walaupun ayahnya seorang Nabi, anaknya tidak diberi hidayah. Nabi Allah Lut, dia seorang Nabi dan seorang Rasul, istrinya tidak diberi hidayah. Nabi Allah Ibrahim, walaupun dia seorang Nabi dan seorang Rasul, orang terdekatnya, ayahnya juga tidak diberi hidayah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakciknya yang ia sayang, yang pakciknya membelanya, dia mengharap supaya pakciknya diberi hidayah supaya mengucap kalimah syahadah. Namun Allah Ta'ala yang memberi hidayah itu adalah Allah. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak dapat memberi akan hidayah kepada orang yang kamu sayang, walakin Allah yahdi man yasha, sungguhnya akulah, Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka tuan-tuan yang hadir malam ini, ya Allah, saksikan yang hadir ini, sama-sama kita syukur kepada Allah, orang yang diberi hidayah. Mari kita sama-sama menjaga istiqamah dengan hidayah tersebut. Mudah-mudahan dengan hidayah tersebut diakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, dengan dapat mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut istilah nama Allah perlu diingat, seorang suami yang soleh tidak pasti lagi istrinya juga soleh. Nabi Allah Lut seorang yang soleh, tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak istrinya menjadi yang soleh dan istrinya menjadi musuh dalam perjuangannya. Dalam kehidupan kita ini begitu. Kamu seorang ustaz, tak pasti lagi isteri kamu boleh mengikut jejak suami kamu. Kamu ahli masjid, mengaji, ahli surau, ahli solat jemaah, tidak pasti lagi isteri kita boleh seiring dengan kita. Oleh itu, jangan lupa dalam doa itu, kalimah pertama kena sebut isteri. Allahumma ja'alna min azwajina. Ya Allah, ya Tuhan, kami minta kepada kamu orang terdekat kami, isteri kami, ya Allah. Lepas tu baru sebut anak. Sebab kita kalau boleh, biarlah masuk surga bersama dengan isteri kita. Sebab itu sesekali isteri kita ni kena bawa datang mengaji, biar dia dengar. Terkadang jadi masalah, kita orang yang mengaji, isteri kita, orang rumah kita tak pernah datang mengaji. Itu kadang-kadang bertembung dengan kita. Minta maaf kalau kalimah tu agak, ya, Ustaz saya ajak dah Ustaz, dia tak nak lah Ustaz, ajak dia marah Ustaz. Dah, nak buat macam mana? Contohlah, ajak-ajak dia marah Ustaz. Doalah. Allahumma ja'alna min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ajak mengaji. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, pengajian muslimat, ramai ada ustaz-ustaz kat sini,
Pak Yai Supni pun ada menafaatkan sementara ia masih hidup. Ustaz-ustaz lain pun ada, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mengaji ni kalau boleh 3 tu kena ngaji lah supaya selamat ibadah kita. Pertama, wajib kita mengaji tauhid. Kedua, wajib kita belajar fiqh. Ketiga, wajib kita belajar tasawuf. Jadi masalah tu kalau salah ada satu daripada 3 ni tercicir. Kita belajar tauhid untuk kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, supaya kenal siapa Allah yang aku sembah. Sebab itu kena belajar tauhid. Awal ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Jangan kita ni termasuk yang berpahaman qadariyah, berpahaman jabariyah, mu'tazilah, syiah, wahabi, salafi yang melampau. Biarlah kita menjadi ahli sunnah wal jamaah. Bila sebut Allah, Allah yang kita sembah itu letakkan di dalam kepala Allah yang wajib al-wujud. Allah yang wajib wujud itu adalah Allah yang tidak bertempat. Allah mawjudun bila makan. Itu kaedah dalam ilmu tauhid. Allah mawjudun, Allah itu wujud bila makanin, tanpa ada tempat. Perkara yang mengambil tempat, setengah orang berkata, Allah Ta'ala tu duduk di atas langit, Allah Ta'ala tu duduk di atas aras. Nah, dengan dalil-dalil yang ada, maka ulama ahli sunnah wal jamaah kena takwilkan ayat ini. Kena bila kalimah duduk, yang duduk itu satu jiring yang mengambil tempat. Allah tidak mengambil tempat. Oleh itu kaedahnya Allah mawjudun bila makan. Allah Ta'ala itu wujud, ada, tidak duduk di satu tempat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajarlah tauhid. Kemudian fiqh. Fiqh dah kita belajar dah. Fiqh tu supaya amalan kita sah ataupun batal. Apa syarat rukunnya? Menghadap kiblat, pakai baju, itu syarat untuk sah sembahyangnya. Apa rukun dia? Supaya amalan kita dari segi zahirnya diterima. Tapi kalau fiqh sahaja tanpa kita belajar tasawuf, zahirnya diterima, sah sembahyang. Bila tasawuf kita tak belajar, akhirnya sembahyang kita sah tanpa ada pahala. Cantik dah fiqhnya, pakai baju, pakai serban, pakai jubah, tapi oleh kerana tidak belajar akan tasawuf untuk membersihkan hati supaya hati nak ikhlas, tiba-tiba dalam solat itu tablisul iblis datang selepas solat. Ketika solat dia rasa riak, dialah yang hebat, dia itu rasa ujub dan sebagainya. Kenapa? Dia tidak belajar tasawuf. Tasawuf ini maknanya sopi, bersih, untuk membersihkan hati. Bila kita belajar tasawuf, biarlah fiqh zahirnya sah, batinnya juga sah, tanpa ada riak dan sebagainya. Jika datang lintasan riak itu, dia dapat mengatasinya, disegera kembali kepada Allah. Ini adalah lintasan syaitan. Terus dia astagfirullahaladzim, ini lintasan syaitan. Dia terus minta ampun, istighfar kepada Allah. Maka tiga-tiga ni kena belajar. Ya? Kalau dia belajar tasawuf, sampailah terkadang sampai ke tahap ihsan. Itu kalau boleh hebatlah. Ya? Sebab bila kita sembahyang ini, bila kita solat, contoh Rasulullah dalam hadis bab iman, hadis yang panjang, dia kata apa? Ya, bila ditanya dekat Rasulullah, mahwal ihsan, mahwal ihsan, apa dia ihsan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu an ta'budallah ka'anna tarahu, seseolahnya kamu menyembah Allah seolahnya kamu nampak Allah. Fa in lam takun tarah, jika kamu tidak melihat, tak nampak Allah, fa in
yaraka, Allah melihat kamu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang belajar tasawuf itu sampai tahap yang tinggi, sampai kepada ihsan, bukan senang. Kena as-salat mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Orang yang sembahyang itu mi'raj orang beriman adalah salat. Jadi kalau tak boleh pandang ke atas, antaqbulullah ka'anna tarahu, seolah kau nampak Allah. Kalau tak mampu, biarlah ke bawah. Kita tak boleh nak mi'raj, tak sampai lagi tahap kita pandang ke bawah. Apa maksud pandang ke bawah? Kalau kau tak tengok Allah, Allah tengok kamu. Jadi seolahnya kita sembahyang tu di depan CCTV. Kita diperhati oleh Allah. Maka kita ingat, aku sedang sujud, aku sedang berdiri, Allah perhati kita. Tak boleh ke atas, kebab pandanglah ke bawah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu. Ada 10 minit lagi, ya, kita bacalah buku kita. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tergolong daripada orang-orang yang Allah Ta'ala terima akan ibadah kita, ya. Mengajilah. Belajar ni tak ada kesudahan, ya. Ustaz belajar lagi ke Ustaz? Saya pun belajar. Kalau hari-hari tertentu saya pergi Shah Alam, mengaji kat masjid negeri, mengaji tauhid yang kita ngaji, ya. Mengaji lagi. Kita tak boleh rasa hebat, rasa pandai. Bila rasa pandai, kau bodoh sebenarnya. Sebab Imam Ghazali berkata apa? Lagi kau belajar, lagi kau belajar, lagi kau belajar, lagi kamu mendalami, kamu akan terasa kurang. Lagi kamu belajar, banyaknya lah aku tak tahu, banyaknya aku tahu, maka dia terus belajar. Belajar, rasa hebat lah. Bak sembahyang, habis dia 6, bawa sampai umur 60 tahun. Bak solat tu, itulah yang dibawanya tanpa dimurnikan. Tu yang macam-macam tu. Tu yang bagi salam tu kadang-kadang macam ni pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu solat salam Jepun namanya. Nak salam ni ada 3 keadaan sunnahnya. Pertama, terus Assalamualaikum warahmatullahi, serentak. 2, Assalamualaikum, baru dekona warahmatullahi. 3, Assalamualaikum warahmatullahi. Dada tetap menghadap kiblat, hanya pipi Rasulullah yang nampak. Jangan sekali-kali bagi salam tu sampai kita pun dada lari dada kita beri salam tu, batal sembahyang kita. Kena syarat sah sembahyang itu menghadap kiblat. Pertamanya dada kita. Ada tak orang bagi salam sampai lari dada dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Lama pula tu larinya. Dah Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala je yang goyang. Begitu ke Ustaz? Alah Ustaz, benda tu tahu dah Ustaz, lama dah. Ustaz tak payah ulang lah. Alhamdulillah kalau dah tahu. Sebagai pengukuhan ilmu. Baik, kita baca buku kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi dalam bab, mudah-mudahan mukadimah yang panjang itu beri manfaat. Bab 13, hak-hak jiran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dekat ujung sekali ni, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 147. Dah 2 tahun kat sini. Suku pun tak ada lagi. Ya. Bila nak habis ni, tuan, agaknya kita dah meninggal semua baru habis. Tak apalah. Tak apa. Jadi dalil kita mengaji ni, ya, tanbihul ghafilin.
peringatan bagi orang lalai, jadi peringatan dekat kita. Tuan-tuan yang rahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas berkata, 3 macam akhlak yang berlaku di masa jahiliyah dan dilanjutkan supaya tetap pada kaum muslimin. Ada 3 perkara di zaman jahiliyah yang baik, kena terus, kena ambil benda tu. Seperti kita dalam bab perikanan, dalam bab zakat, ya, kita mengambil daripada Parsi. Imam Khalifah yang ketiga, Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah yang kedua, dia mengambil tentang keuangan ini, bab zakat, urusan keuangan, dia ambil daripada negeri Parsi, kerana di sana ada kebaikannya. Maka 3 perkara yang berlaku, yang diamalkan di zaman jahiliyah, dilanjutkan oleh kaum muslimin. Pertama yang dilanjutkan, zaman jahiliyah tu ada benda yang baik, kita kena teruskan. Islam meneruskan. Pertama, jika kedatangan tamu, ni kan tajuknya, ya, tajuk kita tadi apa? Tajuk kita hak-hak jiran tetangga. Jika kedatangan tamu, bersungguh-sungguh menghormati dan menjamunya. Kalaulah kita diberitahu mak kita, mak mentua nak datang, buat persediaan untuk tamu. Kehadirannya membawa rahmat, kepulangannya membuangkan dosa-dosa kita, membuang segala benda-benda yang panas kat rumah kita, membuang segala toyol, sontoleo, apa lagi benda-benda hantu raya, jin tanah, jin apa, dia akan keluar daripada rumah kita. Ada kisahnya, tak sempat nak cerita malam ni. Jadi yang pertama, jika datang tamu, kalau kita tak siap apa-apa, apa yang ada kita sediakan. Apa yang terbaik kat peti air so, itulah sediakan. Janganlah air putih aja. Paling kurang buatlah air teh Lipton tu. Ya? Jangan bagi air teh yang campur macam kedai mamak tu. Sakit perut kita. Ya? Saya kalau minum mana-mana, saya bawa teh huncang tu. Aku tak boleh teh tu. Ya, ada. Tak ada. Saya ada kat kereta, bagi. Ya. Bagi. Sebabnya apa? Jika datang tamu, bersungguh-sungguh menghormatinya dan menjamunya. Bagilah apa yang patut. Yang terbaik ada kat rumah. Dan apabila pulang, sunnahnya kita hantar dia sampai ke kereta. Dia nak balik, kata kita kan naik kereta, sampai di kereta. Tunggu sampai dia berlalu angkat tangan, Assalamualaikum. Itu sunnahnya. Bukan dia nak balik, kita tinggal duduk dalam rumah, dah biar dia. Sunnah. So, ulang lagi sekali. Tamu datang, supaya syaitan semua keluar daripada rumah kita. Supaya rahmat dosa kita hilang. Hantar tamu sampai kereta. Dia jalan, angkat tangan, dia pun sampai dia hilang. Tak nak dengar Ustaz. Malam ni kita dengar. Dah biasa lah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz bila nak cerita kisah bila keluar jin apa semua, tak sempat, akan datang. 2. Jika mempunyai isteri dan telah tua, tidak menceraikan agar jangan sampai tersia-sia. Jika mempunyai isteri yang telah tua, kau nak nikah lagi satu, nikahlah. Tapi jangan kau ceraikan isteri yang tua ini. Itu di zaman jahiliyah. Supaya tidak mensia-siakan kehidupan. Maka diambil oleh Islam. Kau nak nikah, nikah tu isteri pertama, jangan ceraikan. Ustaz dia minta cerai Ustaz. Dia sepak kita Ustaz. Dia nak bakar rumah Ustaz, kelambu, pinggan habis 2 dozen dah Ustaz, dia pecahkan. Itu nak buat macam mana? Dia sendiri lari Ustaz, dah jangan ceraikan. Jangan disisiakan. Kita hidup dengan dia tu yang kita boleh. Sekarang ni ada kereta, ada rumah, ada apa semua. Dengan dia lah. Kau nak nikah, nikah. Kalau berani. Kalau tak berani, sudahlah. Hadap je lah yang satu tu. InsyaAllah kat surga nanti dapat. Kat surga dapat. Sabar.
Ya. Kita pun dah aminkan, sebulan kita aminkan nak kahwin dengan bidadari. Tuan-tuan dia tak sedar. Ke dalam doa kamilin tu, kan tiap-tiap malam kita minta kahwin dengan bidadari, kita kata amin. Apa imam kan dalam doa al-kamilin tu? Wa fil jannati dakhilin, ya Allah, dengan surga yang ada tu masukkanlah kami. Ada lagi satu kalimah lepas tu, ya. Wa bi hurun ain mutajawizin, ya Allah, dengan bidadari berada dalam surga, kawinkanlah kami. Kita pun amin. Semua yang hadir ni nak kahwin dengan bidadari. InsyaAllah yang tarawihnya habis ikut imam, dia akan dapat bidadari tu. Tapi kalau kau imam 20, kau 8, kau balik, kau lepak, payah sikit lah. Bidadari kata, kau nak aku tapi tarawih tak habis-habis, doa kamilin pun kau tak baca. Contohlah. Amin. Baik, yang ketiga, jika jirannya mendapat kesukaran, maka ia berusaha untuk meringankan meskipun dengan membayarkan hutangnya. Sampai ke tahap itulah, ya, sampai dia tak makan nasi, tak ada apa, tak ada, tanya apa, tak ada, ada hutang lagi, gini dah tak ada, semua bantu. Datang aku tak sanggup bantu, bawa dalam mesyuarat jawatan kuasa masjid ni sahabat kita dalam keadaan kesusahan dengan hutang anak sekolahnya, ya, maka dibincang, berilah, jangan sampai orang minta. Sebab tu jawatan kuasa masjid ni dia kena mencari, bukan orang masjid, bukan orang kampung datang ke masjid minta merayu. Seulang, AJK masjid ni kita, ya, mencari siapa yang apa, sediakan. Jangan sampai kita termasuk orang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allah Taala kata, kau nak tengok ada pendusta-pendusta agama walaupun dia sembahyang. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia tak peduli orang miskin, dia tidak peduli anak yatim, yang penting dia aja. Orang sumbang kat masjid tiap-tiap hari, tiap Jumaat sumbang. Bukan simpan begitu saja, ya. Biarlah dicairkan balik. Cuba tengok Masjid Al-Busra dekat Kedah, saya 2 kali dah pergi. Pergi buat rombongan ke sana, tengok pentadbiran dia macam mana, ya. Tempat letak tabung tepi jalan. Tabung tepi jalan tak pernah kena curi. Kita tabung dalam masjid pun kena pecah. Hebatnya, ya, Kedah. Buat rombongan ke sana, tidur 2 malam, pergi pekan Rabu, sambil-sambil tu tengok macam mana pentadbiran dia, macam mana dia mengurus. Baik, saya tak nak lama-lama, dah masuk waktu belum? 2 minit lagi? Dah. Di lepas Ramadan jangan panjang-panjang lah, ya. Aku datang jauh, tadi berhenti Tanjung Karang, penat. 4 minit lagi. Okey, 4 minit. Singgah Tanjung Karang, nak makan cendol tak ada. Nak makan semua, ya. Kita sampai malam ni tidur, kadang nak tidur kat sini, tapi fikir 2 kali macam sunyi lah. Aku banyak kali mikir, kita ada kiraman katibin, tapi yang namanya sifat manusia. Rumah tu kalau setengkat tak apa. Bila 2 tingkat, musang lari, hati dah lain lah. Kita, tuan-tuan rasa lebih kurang sama je macam Ustaz Yahya. Itu. Kalau rumah tingkat, bukanlah menyeramkan. Ini fitrah manusia tu, ada perasaan tu. Ya. Benda tu dia ada. Sahabat saya dulu, saya dah cerita kan, ya, saya cerita dalam kuliah. Parit baru, orang Kelantan, menyewa rumah tu lama tak gunakan. Malam pertama tidur dalam bilik, tedung hitam. Habis kau buat apa? Saya ambil tuala, saya baling dia hilang. Itu bukan ular, itu jin. Dia berani, dia ambil, dia baling gitu. Saya kata kalau macam tu, kau carilah yang pandai macam mana. Dia pun cari, minta apa semua, alhamdulillah. 2 malam kena ganggu, keluar ular. Di zaman Rasulullah, surah Al-Mursalat,
Rasulullah tengah baca ayat tu, nak berehat ke gua, baca surah Al-Mursalat juzuk 29. Bila masuk dengan sahabat, meluncur ular besar. Maka sahabat-sahabat pun nak menyelamatkan Rasulullah, nak menyelamatkan seorang sahabat. Sahabat terpa ular tadi hilang. Apa Rasulullah kata? Kau nak tahu tak? Itulah jin. Yang jin tadi, kamu terselamat daripada jin, dia pun terselamat daripada kamu. Bila dia meluncur, sahabat-sahabat nak terkam, nak selamatkan Rasulullah, maka dia pun menghilang. Rasulullah kata itu bukan ular, itulah jin. Jin dia menyerupa ular, dia menyerupa kucing hitam, dia menyerupa anjing hitam. Hati-hati. Kalau ada kucing tu hitam, mata hitam, kuku hitam, hati-hati. Itu ada kisahnya. Baik. Jika jiran mendapat kesusahan, maka ia berusaha untuk meringankannya. Daripada Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, ditutup seminit lagi, ya. Ada bunyi beduk tak? Masuk dibunyikan. Okey. Bunyi, kita berhenti. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, jika jiran, ya, seorang jiran memegang jirannya dan berkata, ya Tuhan, Engkau luaskanlah rezeki saudaraku ini dan sampaikanlah rezekiku sehingga saya lapar pada waktu siang hari dan ia kenyang. Maka tanyanya kepadanya, mengapa ia menutup pintu dan mengharamkan aku daripada apa yang ia telah luaskan baginya. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi sekali, Nabi bersabda, pada hari kiamat kelak, seorang jiran memegang jirannya dan berkata, ya Tuhan, Engkau telah luaskan rezeki saudaraku ini. Dia ni murah rezekinya dan menyempitkan rezekiku, aku pula sempit rezeki aku, hinggalah saya lapar siangnya dan kenyang pada malam, sedangkan ia kenyang. Maka katanya kepada Tuhan, mengapa ia menutup pintunya dan mengharamkan aku daripada apa yang telah. Ini nanti di akhirat nanti ditanya. Kita tak peduli dengan jiran yang miskin, yang kurang bernasib baik. Dia pegang, ya Allah, dia ni orang kaya, ya Allah, aku lapar, aku bagi. Jadi kita sama-samalah hormati jiran, hak jiran. Kalau ada apa kita bantu. Cukup sekadar ini, kita jumpa lagi bulan depan, kita sambung lagi, ya, insyaAllah. Kuliah ni jangan lama-lama lah, cukup isyak kita berhenti. Yang hadir ni orang hebat-hebat, pilihan Allah, ya. Saya selalu sebut, kalaupun nak juga lepas azan, jangan lebih 5 minit. Kalau boleh kentung beduk, kita berhenti. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, ya Allah, saksikan, ya Allah, yang hadir malam ini telah menyahut akan hadismu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang berjalan menuju satu tempat, yaltamisu fihi ilman, yang bersepakai ia dengan tujuan untuk menuntut ilmu, duduk menjelah ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala permudahkan baginya jalan menuju ke surganya. Mudah-mudahan yang hadir malam ni, yang duduk malam ni bersama Ustaz Yahya, termasuk yang bercakap, kita dikumpulkan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.